Sementara itu, Dr. Yaakob berkata Arab Saudi telah bersetuju menambah jumlah jemaah haji Singapura untuk tahun ini hasil rayuan yang dibuat. Berikutan tambahan itu, kira-kira 2,180 orang akan dapat menunaikan ibadah haji tahun ini berbanding kuota untuk Singapura seramai 680 jemaah. Alhamdulillah, kita telah pun beritahu oleh pihak Saudi bahawa apil kita, rayuan kita untuk mendapatkan angka lebih tinggi telah pun diberi, dan pihak Saudi telah pun memberi kita tambahan daripada kota official iaitu 680 hingga 2,180. Jadi alhamdulillah pada tahun ini sebanyak 2,180 jemaah akan bakal menjalankan ibadah haji mereka, dan pihak MUIS telah pun memberitahu kepada mereka semua untuk mendapatkan pakej haji dan juga ejen yang mereka ingin dapatkan. Dan kita berterima kasih pada pihak Saudi kerana telah memberi peluang bagi kita untuk memberi lebih banyak rakyat Singapura menjalankan ibadah haji, dan saya harap apabila mereka menunaikan ibadah haji dijalankan dengan sihat dan selamat bagi warga negara Singapura, insya-Allah. Selanjutnya, Dr. Yaakob juga berkata, MUIS akan terus berusaha dari masa ke masa untuk meminta pihak berkuasa Arab Saudi menambah kota jemaah haji Singapura. Dasar pihak Saudi ialah setiap kota itu ditetapkan mengikuti satu formula yang telah pun ditetapkan oleh OIC. Itu salah satu dasar yang kita harus terus ikuti. Tapi pada masa yang sama, pihak Saudi juga mengakui bahawa memang ada tekanan-tekanan di negara-negara yang tertentu, jadi kita boleh buat rayuan. Kumpulan pertama jemaah haji Singapura dijadualkan berangkat pada awal bulan depan.